Hari ni kita ada Myvi generasi ketiga 2018 nya sebelum 2021 yang 480 lah. Nak pasang ni control unit dia. Ni wire dia. Dia ada wire kat sini, kita kena sambung kat sini dekat switch ni dengan brake pedal. Nantikan kemunculan dia. So cara nak buka dia semua ni je lah. Dulu yang ni pun ni ada klip dia. Lepas tu nak buka kat klip ni kita kena pusing dia. Ni jadi macam ni. Kalau masa dia lock macam ni, nanti bila dah nak masukkan balik, posisi dia macam ni, masukkan, lepas tu pusing balik. So dia akan, nanti dia boleh keluar. Kalau tidak, nanti tak boleh keluar. Nak buka kat klip ni susah sikit. Dia ada klip kanan kiri. Sebab dia ni untuk bila airbag meletup, dia terkeluar ni nanti. Stitch. Okay, tambah sini satu. Ni A. Okay, macam ni kan. Nak masuk tak boleh. So kita kena buat macam ni dulu, nanti masukkan. Okay, bila dah masukkan dia bentuk macam ni. So nanti tolak lah, boleh masuk. Okay, soket kedua yang ni lah, dekat lock button ni. Okay, letak kontak sen 1, sen 1. Lepas tu dekat modul ni. Ni untuk panel ni tarik je. Tarik dari bawah ni senang. Tarik terkeluar, semua klik ke. Front tarik. Tarik macam ni je. Okey. Tapi kalau tak kuat, ada untuk apa tarik tu. Okey ni macam ni. Senang sahaja. Okay, soket berikutnya sini pula. Dekat. Sebab kat sini, kenapa dia sama sini? Sebab dia ada kena-mena dengan ni lah, autophone. Cantik dia. Ini pun klik je, tarik je. Nak senang tarik, tarik ke tepi apa. Tarik ke tepi ni. Tu masuk balik. Okey, yang ke seterusnya, dia konektor dekat tepi tu, masuk sini. Ini ada link dengan alarm ni. So dia settle. Dan yang ke seterusnya, satu lagi dekat brake lock. Ni brake tau, ni lampu brake. Dia akan bagi apa, lock unlock tu sendiri. Susah pula dia. Biasa senang je buka. Okey, ni brake kabel ni. Siap, atau ikat lah, susun cantik-cantik. Jangan bagi terjatuh ataupun tempat tu boleh bunyi kan. Nanti kena cabut balik, tak ke belakang sana. Sekarang dah siap. Kita boleh tengok tengok kita lock. Unlock. Dengan nanti kalau kita tekan brake, nanti dia akan jadi lock lah. Dia akan auto lock sendiri. So tak perlulah kita apa panggil, nak tekan lock button lock sini kan. Okay, sekarang kita dah unlock balik. Tengok lock balik tak? Sekali je. Dia untuk sekali je. Kenapa dia buat untuk sekali? Sepatutnya dia boleh buat banyak kali. Okay, start. Okay, kita tengok. Okay lah. Jadi tekan lama brake pun dia akan lock sendiri lah masa kita start tu. Okay, bila kita off pun dia akan unlock.
Okay, start. Lepas tu kita tekan brake. Ya. Yeah. Okay, dah siap. Kita unlock. So kita lock. Settle.